Setiap tahun, satu dokumen menentukan hala tuju sebuah negara. Ia bukan sekadar angka, tetapi cerminan harapan rakyat Malaysia. Sayugia mengangkat tema belanjawan madani. Keempat, belanjawan rakyat. Setelah berani mengusung reformasi, kini masa memulangkan hasil kepada rakyat. Namun sebelum belanjawan 2026 didengar dan dinilai seluruh negara, ada perjalanan panjang yang berlangsung jauh daripada perhatian umum. Perjalanan yang merentasi kementerian, negeri, industri dan jutaan suara rakyat di seluruh pelosok negara. Inilah kisah bagaimana belanjawan 2026 dibentuk di sebalik pintu-pintu yang jarang dibuka kepada umum. Belanjawan 2026 bermula dengan matlamat yang jelas, menjadi belanjawan untuk rakyat serta meneruskan kerangka pembaharuan ekonomi madani. Untuk kali ini, sebagai belanjawan madani yang keempat, apa yang telah ditekankan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, supaya ini merupakan satu belanjawan untuk rakyat. Dan juga pada masa yang sama, belanjawan 2026 juga dia meneruskan dari segi kerangka pembaharuan ekonomi madani dengan tumpuan kepada menaikkan ceiling, iaitu untuk mentransformasi ekonomi supaya Malaysia akan muncul antara ekonomi yang meneraju Asia, dan pada masa yang sama juga menaikkan rantai demi kesejahteraan dan kebajikan rakyat. Dan di antara dua ni juga antara yang ditekankan bawah kerangka ekonomi madani ialah pembaharuan, terutamanya pembaharuan tata kelola lah. Dan itulah mungkin tiga tonggak utama untuk belanjawan 26 yang merupakan dari segi kesinambungan kepada belanjawan-belanjawan yang bandari yang sebelum ni, dan juga dari segi rancangan Malaysia ke-13. Melalui pendekatan ini, kerajaan berhasrat menaikkan siling potensi ekonomi negara sambil memastikan lantai kesejahteraan rakyat terus diperkukuh. Dan dalam suasana ekonomi global yang tidak menentu, setiap keputusan perlu dibuat dengan teliti serta berpandukan mandat untuk memastikan kestabilan, ketahanan dan masa depan ekonomi Malaysia. Belanjawan 2026, satu yang baru ialah ia merupakan belanjawan pertama di bawah rancangan Malaysia ke-13, dan sebagai penyediaan, yang ini juga sebab melibatkan Kementerian Ekonomi, sebagai penyediaan untuk rancangan Malaysia ke-13, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri telah turun ke setiap negeri bersama dengan pengurusan tertinggi daripada kementerian-kementerian yang utama, berjumpa dengan pentadbiran negeri, Menteri Besar, Ketua Menteri dengan Exco. Dan dalam mesyuarat tersebut dibentangkan keutamaan bagi negeri ataupun wishlist, dan tanpa kecuali dalam belanjawan 2026 kita bersama dengan Kementerian Ekonomi telah memastikan bahawa tiap negeri ada projek keutamaan negeri yang telah diluluskan. Itulah satu komitmen Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk memastikan bahawa belanjawan 2026 dapat memenuhi keperluan rakyat di semua negeri secara terangkum, supaya ini bukan saja satu belanjawan yang dibentuk daripada saja Putrajaya. Ia sebenarnya mengambil kira dari segi keutamaan dan permintaan di seluruh negara, dan terutamanya supaya selaras dengan perancangan oleh pentadbiran negeri. Penyediaan belanjawan bukan tugas satu jabatan. Ia usaha berpasukan, melibatkan kerja teknikal, dasar, rundingan dan penyelarasan ratusan permintaan daripada pelbagai kementerian. Penyediaan bajet tu merupakan satu usaha berpasukan sebab dia melibatkan ramai di Kementerian Kewangan, sebab dia melibatkan pelbagai aspek
Satu, mungkin biasa yang diingatkan saja belanjawan dari segi peruntukan, tapi sebenarnya ada juga rakan-rakan yang juga ada bahagian cukai, untuk langkah cukai, bahagian fiskal dan ekonomi dari segi tinjauan dan unjuran ekonomi, dan juga terdapat pelbagai bahagian juga terlibat dalam melibat urus dengan pelbagai perbankan taruh, dan yang itu hanya di peringkat Kementerian Kewangan. Di setiap kementerian juga terlibat juga dalam juga dari segi keperluan belanjawan atau perbelanjaan untuk tahun depan, bersama juga apa langkah-langkah tumpuan bagi setiap kementerian berhubung dengan perbankan taruh ini. Satu usaha penerasan yang melibatkan ramai, itu antara satu cabarannya. Prosesnya kompleks, memerlukan ketelitian dan seringkali menuntut masa yang panjang. Bagi pegawai-pegawai yang terlibat, bekerja hingga lewat malam dan hujung minggu bukanlah sesuatu yang luar biasa. Kerana mereka tahu, setiap keputusan yang dibuat memberi kesan kepada rakyat seluruh negara. Biasalah, kalau kerja belanjawan ni memang sampai lewat malam, hujung minggu, tu kira biasa. Yang tu kami terimalah sebagai sebahagian daripada proses belanjawan tahunan. Family memang tak happy lah, so tak apalah, itu sebahagian daripada amanah dan tugas kami. Tapi mungkin yang lagi mencabarkan ialah disebabkan setiap mana kementerian, pemegang taruh, semua ada permintaannya, dan tidak mungkin yang kita dapat memenuhi semua permintaan dan keperluan, tapi kita berpegang kepada apa yang utama, apa yang penting untuk rakyat. Contohnya kos sara hidup, sistem perkhidmatan awam yang mantap, itulah penekanannya. Apa yang penting untuk ekonomi, kita nak pastikan bahawa dalam ketidakketentuan ekonomi global, bahawa kerajaan masih beri sokongan fiskal yang mencukupi untuk memacu pertumbuhan ekonomi, dan juga dari segi apa yang penting untuk dari segi pembaharuan tata kelola, untuk memastikan bahawa dari segi seperti mana yang PM selalu tekankan, kita dapat menangani ketirisan. So kita berpandukan dari segi keutamaan, dan juga dari segi keutamaan bagi setiap kementerian untuk memastikan bahawa belanjawan ini terangkum dari segi walaupun mungkin tidak dapat memenuhi sepenuhnya, kita dapat pastikan bahawa semua pihak berkepentingan dapat dibantu dan disokong melalui belanjawan 2026. Penyediaan belanjawan bermula seawal bulan Mac setiap tahun. Pada ketika itulah pejabat belanjawan negara mengeluarkan garis panduan utama kepada semua kementerian untuk mengemukakan permintaan dan cadangan perbelanjaan. NBO ataupun pejabat belanjawan negara ni adalah merupakan satu bahagian dalam Kementerian Kewangan untuk menguruskan bajet negara dan menerbitkan buku belanjawan negara lah, dan juga buku pejawatan bagi setiap tahun. Dan kalau proses penyediaan belanjawan negara ni seawal bulan Mac 2025 lah tahun ini, untuk penyediaan bajet tahun 2026, kita mengeluarkan, kita panggil perkeliling perbendaharaan PB 1.3 untuk iaitu mengenai garis panduan bagi penyediaan anggaran belanjawan tahunan, dan diedarkan kepada semua kementerian agensi lah untuk mendapat cadangan dan juga hasrat pihak kementerian dan agensi lah. Dan kita menyediakan siling indikatif dalam perkeliling tersebut. Setiap permohonan yang diterima kemudian dinilai secara menyeluruh. Ia melalui proses penapisan yang mengambil kira komitmen sedia ada, dasar-dasar sedia ada, serta cadangan baharu yang dikemukakan. Semua ini dilakukan untuk memastikan setiap ringgit peruntukan negara digunakan dengan berkesan dan setiap keputusan selaras dengan kerangka ekonomi madani serta perancangan pembangunan rancangan Malaysia ke-13. Rancangan Malaysia ke-13 telah pun dibentang di Parlimen. Kemudian daripada situ kita merangka kerangka dalam rancangan Malaysia ke-13 merupakan tahun pertama pada tahun 2026, bermula 2026 hingga 2030, yang bertemakan
melakar semula pembangunan yang dipetakan kepada 3 teras ekonomi madani. Kita telah pun bagi gambaran dalam PB 3.1 tu, kemudian kita mengemukakan siling indikatif kepada kementerian agensi. Sebab ini adalah berdasarkan daripada perundingan dan perbincangan awal lah dengan semua kementerian, sesi libat urus dan sebagainya, dan kemudian kita melihat dia punya cadangan-cadangan tu berdasarkan pertamanya kita lihat dari segi log-in item. Log-in item ni segi gaji, penyelenggaraan dan sebagainya. Kemudian dasar sediada yang telah kita komit lah untuk kita laksanakan. Dan seterusnya dasar-dasar baru. Dasar-dasar baru yang dicadangkan oleh pihak agensi dan kementerian. Dan kita berdasarkan kerangka ekonomi madani ini untuk menaikkan siling potensi negara dan juga menaikkan rantai kesejahteraan rakyat. Namun, angka-angka, analisis dan permohonan rasmi tidak lengkap tanpa suara rakyat di lapangan. Tetapi dalam pertimbangan satu negara, ada beberapa hal lain yang kita harus juga fikirkan. Dan kebajikan rakyat, keupayaan mereka menangani permasalahan kos sara hidup, soal perumahan dia. Itu sebabnya mengapa dalam kebijaksanaan pimpinan menetapkan kebijakan ekonomi harus mengimbangi di antara apa yang disebutkan pure economic prescriptions dengan menyantuni kehendak rakyat. Melalui Jelajah Belanjawan 2026, pasukan Kementerian Kewangan turun ke seluruh negara untuk mendapatkan pandangan, cadangan dan cerita rakyat. Sesi ini adalah sesi yang kita adakan bukan saja dengan kementerian dan agensi dan kerajaan negeri untuk menyediakan Belanjawan 2026 yang akan dibentangkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pada 10 hari bulan Oktober ni. Tapi juga kita ada fokus group yang penting untuk ekonomi. Jadi hari ini kita menjelajah ke Pulau Pinang untuk mendapat feedback daripada industri semiconductor, di mana industri semiconductor ini adalah satu industri yang amat penting pada Malaysia. Lebih pada 40% daripada ekspor negara di dalam segmen E&E dan semiconductor. Alhamdulillah, perbincangan yang kita ada dekat 2 jam tadi, kita telah menerima banyak cadangan yang boleh dilihat, di mana kerajaan boleh membuat satu inisiatif untuk memangkinkan lagi industri ini untuk terus berkembang di Malaysia. Perkembangan dari segi mendalamkan industri ini dan melebarkan industri ini, jadi dia terus berkembang sejalan dengan perkembangan industri semiconductor di dunia. Ada yang datang ke sesi libat urus secara terbuka. Ada yang menyuarakan pandangan secara bersahaja, di meja makan, di luar dewan atau sekadar berbisik perlahan. Cabaran yang paling pertama yang kami rasa adalah kita nak dapatkan timetable yang amat berhormat Perdana Menteri. Lepas tu negeri-negeri mana yang diputuskan lah. So bila dah dapat, kita buat perkara-perkara ni serentak. Kita buatkan timetable, lepas tu kita panggil pejabat-pejabat negeri, SUK. Sebab bila kita nak masuk negeri orang ni, kita kena bagi salam lah. So kita jumpa SUK, pejabat negeri, pegawai kewangan negeri. Sebab ni Kementerian Kewangan, kita pun liaise-lah dengan pegawai kewangan negeri. Jadi kita pun cakap kami akan datang. Lepas tu apa input. Dia ada 2 perkara lah. Satu, kita deal memang dengan pejabat negeri. Kita tanya apa wishlist dia lah. Kita macam apa wishlist dia, apa yang diorang nak. Satu lagi, kita akan minta bantuan state untuk tengok negeri-negeri tu industri apa yang boleh nak diketengah lah. Kadang-kadang kita tengok macam microchip, macam kita tengok pertanian, halal hub, benda-benda tu kita memang free flow. Whatever yang diorang nak, kita susun. Lepas tu langkah kedua apa yang kita buat adalah kita tengok permohonan
peruntukan pembangunan diorang, peruntukan mengurus diorang, lepas tu apa hasil negeri dan sebagainya kita tengok. Lepas tu kita pun bila kita dapat soal jawab tu, kita pun bagi pada bahagian-bahagian di MOF ni, tengok apa jawapan, ada peruntukan ke belum. Kita tengoklah kan. So dia ada dua elemen. Satu, kita jumpa pejabat negeri, diorang akan bagi wish list diorang. Yang kedua, kita akan minta tolong diorang aturkan industri player tu, macam Negeri Sembilan, Halal Hub, macam Melaka, tourism. Dari permintaan besar seperti pembangunan industri, sehinggalah masalah kecil seperti longkang tersumbat atau bantuan persekolahan, semuanya diberi perhatian. Kerana bagi mereka yang terlibat, belanjawan bukan hanya mengenai projek besar, tetapi tentang kehidupan manusia yang memerlukan penyelesaian hari ini. Of course, manusia ada juga yang marah kan, kenapa kita orang tak dapat. Jadi kadang-kadang kita, kalau kita dapat jawab, kita jawab on the spot kan. Kita balik, nanti kita check, tengok macam mana, nanti kita tolonglah. Dan selalunya bila kita tu, orang akan cakap thank you, apa semua kan. Yang marah-marah tu pun macam, oh sebenarnya macam ni kan. Kadang-kadang benda banyak gosip daripada kisah benar. Kadang-kadang apa yang diorang propose tu masuk, diorang cakap, terima kasih, saya tak sangka lah kan. Tapi pada saya yang paling mahal sekali, bila kita jumpa dan dia cakap, kita pun cakap tak apa, kita cuba. Lepas tu akhirnya dia akan mendoakan, ya Allah, itu pada saya kejayaan paling besar lah. Tak mudah untuk you berada dalam doa orang. Dan di sinilah nilai kemanusiaan jelajah belanjawan terserlah. Apabila bantuan kecil memberi makna besar dan apabila setiap keluhan rakyat dijadikan amanah untuk diperjuangkan dalam belanjawan negara. Semua pemain industri, persatuan-persatuan pelancongan perlu ada dalam memberikan pandangan dan pendapat mereka. Tapi rata-ratanya pandangan Perdana Menteri, YAB Perdana Menteri amat bagus dan positif. Apa yang diinginkan oleh pihak industri seperti penguatkuasaan STRA, regulate di online travel agents, membantu persatuan, memperkenalkan geran-geran digital dan geran direct kepada pemain industri. Ini akan memberi satu impak ataupun satu cara untuk memastikan Visit Malaysia ya sukses. Setelah semua maklum balas dikumpulkan, ia beralih kepada pasukan terakhir yang membentuk inti belanjawan, pasukan langkah belanjawan. Di sinilah setiap cadangan kementerian dinilai semula. Apa keutamaan rakyat? Apa kesan jangka panjangnya? Dan berapa banyak yang boleh dilaksanakan dalam setahun? Proses mendapatkan maklum balas daripada rakyat dimulakan dengan konsultasi bajet yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri, dan seterusnya setiap kementerian diminta untuk mengadakan sesi lebat urus masing-masing. Seterusnya kementerian setelah mendapat input daripada stakeholders masing-masing termasuk rakyat akan mengemukakan permohonan kepada Kementerian Kewangan, specifically kepada bajet tim lah, untuk kami pertimbangkan dan menilai permohonan yang dilaksanakan oleh kementerian. Pasukan ini mencari quick wins, inisiatif yang boleh dilaksana segera dan memastikan tiada peruntukan yang terbiar tanpa dibelanjakan. Untuk ucapan belanjawan yang akan bertanggungjawab untuk memastikan inisiatif diterjemahkan di dalam ucapan belanjawan akan dilaksanakan oleh bajet tim tadilah. Ya. Okey, seterusnya bajet tim ni setelah mendapat cadangan daripada kementerian, kita akan menilai setiap cadangan yang dikemukakan berdasarkan input daripada kementerian yang mereka dapat daripada rakyat. Jadi kementerian dia kena pastikan cadangan ataupun inisiatif yang dikemukakan itu benar-benar diperlukan oleh rakyat berdasarkan kepentingan lah. Okey, dan seterusnya kami bajet tim akan menilai
setiap cadangan itu berdasarkan quick win dan low hanging fruit. Maksudnya cadangan yang boleh dilaksanakan dalam tahun semasa. Kita tak nak, kita dah allocate peruntukan, tapi peruntukan yang telah diberikan tidak dapat dibelanjakan pada tahun semasa. So ia akan merugikan kerajaan. Dengan jadual pembentangan yang ketat dan jumlah permohonan yang besar, beban kerja menjadi semakin berat. Puluhan jam keringat dikerah saban hari. Okey, terima kasih. Dalam bulan 8, awal bulan 8 kita dah start. Masa tu dah mula balik lambat lah, dah mula balik malam. And then masuk bulan 9 kita dah memang balik all out lah. Pukul 2 pagi, itu biasa. Sebab kita nak pastikan bahawasanya semua stakeholders punya permintaan kita dapat penuhi lah. Dalam kekangan kewangan kerajaan, kita cuba juga yang terbaik. That's why tahun ni memang kita punya interrogation ataupun cara kita tanya macam mana kementerian nak laksanakan program tu agak detail. Sebab kita nak make sure berapa sebenarnya peruntukan yang boleh dibelanjakan. Tetapi mereka tetap menganalisis, menyemak dan mengira semula berulang kali demi memastikan setiap keputusan itu tepat dan bertanggungjawab. Akhirnya berbulan-bulan kerja keras berkumpul pada satu tempoh yang padat menjelang pembentangan. Sesi taklimat kepada media turut diadakan bagi memberi kefahaman dan menyokong naratif besar ekonomi madani. Dalam keseluruhan proses belanjawan, peranan media menjadi semakin penting. Sebagai penghubung antara kerajaan dan rakyat, media memastikan maklumat disampaikan dengan tepat, jelas dan bertanggungjawab. Melalui laporan, analisis dan penjelasan, media membantu rakyat memahami keputusan fiskal negara serta impaknya kepada kehidupan seharian. Teks ucapan digubah dan semakan terakhir terhadap langkah-langkah utama diteliti semula. Semuanya dilakukan untuk memastikan setiap pengumuman belanjawan difahami rakyat dan diterjemahkan kepada manfaat sebenar. Pada hari pembentangan, Perdana Menteri memasuki Dewan Rakyat dengan membawa aspirasi jutaan rakyat Malaysia. Sekali lagi, belanjawan menjadi pusat perhatian negara. Belanjawan 2026 bukan dibentuk oleh tangan segelintir individu. Ia dibina melalui koordinasi puluhan agensi, penilaian teknikal yang mendalam, pertemuan bersama kerajaan negeri dan suara rakyat dari seluruh pelosok negara. Dalam setiap angka, ada wajah yang mengharapkan perubahan. Dalam setiap peruntukan, ada impian untuk masa depan yang lebih baik. Saya mohon mencadangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belanjawan 2026 dari rakyat untuk rakyat.